Pernah tak anda rasa macam susah sangat nak dapatkan perhatian anak anda? Dalam kupasan kali ini, kita nak teroka satu anjakan pemikiran yang sangat berkuasa yang boleh ubah semua pergulatan tu jadi satu hubungan yang lebih baik, terutamanya untuk anak-anak autism. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu soalan yang paling asas. Bila kita berinteraksi dengan anak kita ni datang dari sudut mana? Adakah ia faktor ketakutan ataupun faktor keseronokan? Sebab jawapan anda ni ia akan jadi asas untuk semua yang kita akan bincangkan lepas ni. Cuba kita tengok dua-dua kolom ni. Sebelah kiri, nampak tak? Itu faktor ketakutan. Semuanya pasal kawalan. Yang lama-lama boleh buat anak rasa tak suka. Tapi tengok pula sebelah kanan, faktor keseronokan. Yang ni pula pasal bina hubungan, bina motivasi dari dalam diri dia sendiri. Beza dia besar tau. Bukan untuk hari ni je, tapi untuk asas masa depan dia. Jadi jom kita fahamkan betul-betul kenapa jadi orang yang seronok ni penting. Ya bukan setakat nak main-main je tau. Ini sebenarnya satu strategi mengajar yang sangat hebat yang boleh buka pintu hati anak tu untuk belajar. Inilah tapak dia, tapak untuk semua benda lain. Benda pertama sekali yang kita kena fokus ialah membina rapport. Fikirkan ia macam minyak untuk enjin pembelajaran anak kita. Kalau tak ada hubungan yang positif ni, enjin untuk bekerjasama, untuk bagi tumpuan dan juga untuk meniru kemahiran baru, semua tu boleh jam. Okey, so macam mana cara praktikalnya nak bina asas keseronokan ni? Jom kita tengok 3 langkah utama yang boleh kita buat. Ini bukan checklist biasa tau. Ini macam plan tindakan untuk kita jadi seorang yang positif dalam hidup anak. Cuba kita ambil contoh. Langkah 2, ikut rentaknya. Daripada kita yang sibuk arah, main ni, main tu, apa kata kita perhati je dulu. Apa yang dia minat. Lepas tu, kita join sekali. Nampak simple kan? Tapi cara ni sangat berkesan untuk bina jambatan kepercayaan tu. Alamak, yang ni mesti ramai yang pernah buat kan? Tanpa sedar, kita jadi pembunuh keseronokan. Bila kita je muncul, TV kena tutup, mainan kena simpan. Lama-lama, anak tu belajar, oh, mak ayah datang, seronok dah habis. Bila kita masuk bilik je, dia dah risau. Adakah itu hubungan yang kita nak bina sebenarnya? Jadi, poin paling penting kat sini ialah kita kena kaitkan diri kita dengan benda-benda yang gembira. Biar kehadiran kita ni jadi sesuatu yang anak tu nanti-nantikan. Kita nak jadi sumber kegembiraan, bukannya orang yang hentikan keseronokan. Okey, bila kita dah berjaya jadi sumber keseronokan, sekarang masa untuk jadi detektif pula. Misi kita, nak siasat apa yang betul-betul buat anak kita teruja. Apa motivasi dia? Kita bukan nak main teka-teka ya. Kita nak kumpul bukti, kumpul clue untuk cari enjin pembelajaran dia yang unik tu. Macam ni contohnya, awak nampak dia banyak main dengan kereta. Itu minat. Lepas tu awak nampak dia senyum bila pusing-pusing tayar kereta tu. Itu respons. Bila kereta tu berhenti, dia tolak pula ke arah awak. Itu komunikasi. Nampak tak? Tiba-tiba, kita bukan sekadar main-main. Kita sebenarnya tengah kumpul data penting tentang apa yang mendorong dia. Bila kita buat satu carta ringkas macam ni, ia boleh jadi satu game changer tau. Tengok contoh ni. Memusing roda kereta dengan slinky. Dua-dua dapat rating 5. Ini maksudnya, inilah hadiah paling hebat untuk dia. Jadi benda-benda ni kita simpan. Kita guna bila kita nak ajar dia skill yang paling susah, yang paling mencabar. Kadang-kadang kan, minat yang paling kuat tu nampak macam tingkah laku yang berulang-ulang atau kita panggil stimming. Memang senang kita nak anggap benda tu tak ada makna. Tapi penting untuk kita faham, selalunya tingkah laku ni sebenarnya tengah penuhi satu keperluan deria yang sangat-sangat penting untuk dia. Jadi, daripada kita lawan atau cuba hentikan tingkah laku tu, apa kata kita tanya kenapa? Dia perlukan input visual ke? Atau rasa tekanan? Keseimbangan? Bila kita dah faham apa keperluan sebenar di sebalik tingkah laku tu, barulah kita boleh jadi rakan kongsi dia, bantu dia cari cara yang sihat untuk penuhi keperluan tu. Inilah contohnya. Kita boleh sediakan aktiviti lain yang seronok, yang sesuai dan yang boleh bagi kepuasan yang sama. Kuncinya ialah kita bukan menghalang, tapi kita mengalihkan. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke fasa terakhir dalam kit alatan kita, menjadi pereka permainan. Kita akan guna semua minat yang kita dah jumpa tu dan kita gabungkan secara kreatif dalam pembelajaran. Peta jalan ni sangat penting. Kalau anak kita baru kat peringkat permainan selari, tapi kita dah paksa dia untuk permainan kooperatif, memang dia akan rasa kecewa. Jadi, tugas kita ialah untuk jadi pembina jambatan. Kita bina jambatan sikit-sikit ke peringkat seterusnya. Ikut rentak dia.
Dan satu lagi, janganlah kita terperangkap dengan satu jenis permainan je. Mungkin permainan deria tu memang kegemaran dia, tapi cuba kita perkenalkan sikit-sikit permainan imaginatif atau permainan interaktif. Ia akan bantu dia bina set kemahiran yang lebih lengkap dari integrasi deria hinggalah kepada penyelesaian masalah sosial. Senang je. Kalau anak tu suka sangat dengan haiwan, apa kata kita guna lembaran kerja bertemakan haiwan untuk ajar warna? Atau kita guna disput bentuk haiwan untuk belajar mengira? Kuncinya, kita kaitkan apa yang dia perlu belajar dengan apa yang dia suka. Ambil contoh permainan UNO. Nampak macam senang kan? Tapi sebenarnya banyak peraturan. Jadi kita pecahkan. Mula-mula ajar padankan warna je. Dah pandai, baru tambah nombor. Dah okey, baru kita kenalkan kad-kad istimewa tu satu persatu. Bila kita pecahkan jadi langkah kecil macam ni, barulah anak tak rasa tertekan. Sabar tu penting. Jadi kalau ada satu je benda yang anda nak ingat dari perkongsian kita hari ini, ingatlah yang ni. Bermain tu bukan sekadar aktiviti nak isi masa lapang. Ia adalah jalan yang paling berkuasa untuk anak belajar, untuk kita berhubung dengan dia dan untuk dia membesar. Setiap saat kita seronok bersama dia, itu adalah satu pelaburan untuk masa depan dia. Pendekatan ini akan buka banyak sangat pintu baru untuk pembesaran anak. Jadi, soalan terakhir untuk anda bawa balik dan fikirkan, pengemaran bermain yang mana satu anda nak mulakan dulu?